Diam. Mek. Mek. Sing. Sini, sudah weh. Come. Come. Syekh, kau nak nan tak? Apa? Aku macam nak pergi lepak makanan. Tak rajin kan? Anjay, aku tahu dah perangai kau. Kalau nak okey je. Everything for you. Sepak lah. Benci aku dengar. Everything for you. Main. Aku ada keluar FYP aku yang kau cakap dengan Kanda tu, UI tu. Benda kau. I nak you seorang. I suka you seorang. Benda tu. Perjelaskan sekarang. Habis kena sakat. Kalau Mira ada habis aku. Perjelaskan sekarang. Benda UI tu anything for you. Korang tolong aku kena sakat sampai esok. Boy. Kemain UI. You. Korang nak tahu tak kalau aku balik rumah je kan dari shoot mesti macam ni. Dasar. Kau tahu tak perangai kita orang bertiga kan? Kalau kau tahu tak? Share ni selalu kena dengan aku dengan Mira tau. Kalau dia habis shoot dengan Kanda kan, kita orang akan beli dia kau-kau punya bila kat rumah. Udi beli kat Pull&Bear. Kemain UI. Si Misai geli tu. Kalau dia cakap UI geli tau. Tak kena tau. Tak ambil. Kau nangis. Kenapa dia orang cakap kau nangis? Time bila kau nangis? Kanda bagi nangis aku. Apa geleng-geleng? Apa benda Kanda buat kau nangis apa? Tengok mana-mana pahal kau. Amboi. Best tak jadi model. Abang Pong ni kenapa? Abang Pong dah cukup-cukup sihat ke tu? Hi Fi, thank you Fi. Kuku Sofi ni dah panjang dah, nampak tak? Dia dah lebih daripada kuku. Nak pergi buang dah. Pasal suram boy. Pasal surat apa pula dia? Surat orientasi. Benda tu dah lama tau. Tapi Kanda ungkit. Dia tanya kau siapa yang bagi ke? Sebab aku ni Ifan. Kau bagi Ifan? Ya, sebenarnya korang kalau nak tahu, time orientasi sebenarnya Share ni dia nak tu dengan Ifan. Taklah, wrong. Sofia ada pergi gym amalkan diet ke? Apa? Sofia amalkan diet apa? Sofia ada pergi gym dan amalkan diet ke? Tak payah tanya korang. Syed pun gelak dengan soalan tu. Kau tahu tak, start aku masuk AI, aku dah tak ada dah pergi gym. Aku tak tahu kenapa. Dia dah tak rasa rajin dah aku nak pergi gym. Kalau tak weh, sebelum masuk AI rajin. Nak aku badan ni. Tak boleh tengok naik 1 kg langsung. Yang ni